Kak, mana pesan ni? Kenalah pandai masak ni. Sebab ayah kau kan suka rendang mak ni. Oh, alah setakat rendang ni Kak Pia pun aku masak mak. Rindunya kat kau Kia. Dan bagus kalau kau masih ada. Marilah Noh. Duduk sini sekejap. Marilah. Mengetut jangan dalam rumah tu. Allahu Akbar. Noh, kau berbuka apa ini hari? Buka je lah Nam, apa ada. Ni, anak kau mana? Yang mana satu? Yang si kakak tu lah. Oh, si Pia. Si Pia tu kerja. Hari-hari bau serai. Sampai sakit hidung aku. Katanya kerja spa, kerja urut orang. Kadang-kadang tonyoh muka orang. Dah balik pula bercakap seorang-seorang depan telefon. Entah apa dibuatnya. Katanya jual barang, nak cari duit lebih. Oh, faham. Ni, yang si laki tu mana si laki tu? Yang si laki. Di. Oi, cap. Di. Ada barang yang kau kirim semalam. Banyak ni juga dapat. Banyak ni je lah. Kau pun buat installment dengan aku. Masalahnya aku tengah tak ada duit ni. Tak apa. Malam ni kau ikut aku, kita pergi buat job kat bandar. Buat job kat bandar? Ni aku nak dengar ni. Malam ni kita mendunia. Jom. Pak tu. Oi! Teruk now budak tu. Kau tak tegur ke? Bukan tak tegur. Budak tu tak boleh ditegur. Wah, kan? Yang seorang lagi pula macam ini. Akan. Oh. Abah, hari ni kan Mira buat rendang macam mak masak. Cubalah rasa. Mira cakap sedap tau. Rasa tau Abah? Adik nak tahu. Nani roti macam mak ambil dulu. Nak kamu makan. Abah, biar pergi kerja dulu tau. Adik, bye. Abah, Assalamualaikum. Kaya. Ada orang pun kaya. Lain kali kalau kau tak ada duit, kau follow aku. Ini macam aku suka. Kaya. Kau separuh, aku separuh. Nah, ni bagian kau. Cantik. Malam ni aku belanja sungka. Jom. Ya, ni kau abang pergi bazar. Nak. Cepat! Kenapa Abah tak makan lagi rendang tu? Abah ni kenapa? Setiap kali kakak masak rendang, mesti Abah tak nak makan. Hari-hari kakak masak rendang ni, Bah. Sebab kakak tahu Abah suka sangat rendang, Mak. Orang lain makan semua muji kakak masak. Sama macam arwah Mak masak. Tapi Abah jamah pun Abah tak nak. Kakak penatlah Abah macam ni. Apa lagi yang tak kena, Bah? Kakak cuba buat apa yang terbaik untuk keluarga kita. Kakak penat tau. Setiap malam kerja sebab apa? Sebab kakak nak cari duit.
Kakak nak tolong kita cukup semua makan happy semua macam dulu. Tapi sekarang tak. Abang keluar dari kakak. Hei, apa? Jangan nak makan! Kau boleh diam tak? Kau lagi sebabkan kau! Jangan main dekat tepi jalan tau. Ke tepi! Ya apa sana? Semenjak mati, senyum kau bayar. Benar ni tak habis. Hai, kenapa? Tak apalah, Abah. Kalau Abah perangai Abah macam ni, Abah teruskan je lah. Kakak dah penat dengan semuanya. Kakak stres. Kakak nak keluar dulu. Dah. Cukuplah. Anak-anak kita tak salah. Abang kena ikhlaskan hati. Redha dengan semua ni. Abah nak minta maaf dekat anak-anak Abah. Abah tahu korang tak salah. Kadang-kadang keadaan yang buat kita terluka. Bukan sebab korang, tapi sebab Abah yang tak mampu jadi kuat macam selalu. Selama ni Adi tak pernah kisah pasal keluarga kita. Bah, Adi minta maaf, Bah. Adi call kakak tapi tak angkat. Adi tak tahu dia kat mana. Adi tak boleh tinggal, Abah. Adi nak jaga Abah. Baliklah Pia. Dah seminggu dah kau duduk dekat rumah aku ni. Tak kesian ke dekat bapak kau yang dah tua tu? Esok dah nak raya dah ni. Tapi Mira, kalau tahun ni aku beraya dengan kau boleh tak? Pia, bukannya aku tak bagi. Tapi kau kena ingat apa yang jadi lepas arwah mak kau meninggal. Baliklah Pia. Pergi tengok bapak kau. Kesian kat dia. Baliklah. Yelah, nanti aku balik lah. Abah, jom kita makan dulu Abang makan sikit Abah! 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 Kenapa dengan Abah je? Abah! Pia, Abah minta maaf. Sebenarnya Abah tak akan pandai Pia masak suka Abah selalu sayangkan Mak. Abah tak nak teringatkan Mak. Rendang yang Pia masak sama macam masakan Mak. Abah, kakak minta maaf sebab terlampau ikutkan emosi kakak, Abah. Kakak pentingkan diri kakak sampai kakak lupa tanggungjawab yang mak dah tinggalkan untuk kakak. Abah, kakak sayang Abah. Kakak dah tak nak hilang orang yang kakak sayang. Dalam sunyi sebuah rumah, dia diam menanggung rindu. Dalam kasih seorang ayah, hanya teringat cerita yang lalu. Selamat Hari Raya, Abah. Maaf zahir dan batin. Okey, ready cepat. Salam. Boleh ya? Duduk.
Salam. Mira. Terima kasih. Duduk. Okey. Apa nak? Nak? Semua jom makan. Ni makan rendang. Ayah, Mira.